Kami dari Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tengok video ni dan tak balik raya, kita geng. Verify. Pagi video yang tu kerja siang. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Harap duit lah. Jadi rutin lah. Dalam kesempatan bertanggungjawab lah. Ini tuan-tuan yang bertugas pada hari ini lah. Okay. Sampai itu juga saya ambil kesempatan pada hari ini nak ucapkan selamat hari raya lah. Selamat hari raya. Dan juga mohon maaf lah. Ini kadang-kadang cakap tu kadang-kadang menyakitkan hati kan. Janji tu kadang-kadang tak ditepati. So macam tu lah. So saya ambil kesempatan hari ni di hadapan tuan-tuan, mohon maaf lah zahir dan batin, kosong-kosong lah. Tak ada apa yang disimpan dalam hati. Selamat bertugas, jangan sedih. Walaupun benda ni dah jadi biasa kan? Jadi biasa kepada anggota bomba sebenarnya tak dapat balik raya lah. Suasana raya tu perlu ada lah dekat balai kan. Perlu ada lah dekat balai. Sebab bomba ni keluarga kedua je tuan lah. Dan daripada keluarga kat rumah tu ini dia tak keluarga. So jadi sambutlah macam mana cara sekalipun. Janji tuan happy. Jangan down lah. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit raya lah, duit raya. Oh, dan juga duit saya. Tak dengar tu. Bawa ambil duit raya rumah. Marilah Mantin baru Okey. Masukkan gambar sini dulu. Tu gambar. Kalau ambil gambar tekan. Ben, tak pakai. tadi dah pakai baju baru tadi. Oh, ini betul. Okay, terima kasih. Saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Razif bin Abdul Talib, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya serta seluruh warga Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Buat sahabat-sahabat, kawan-kawan yang pulang ke kampung, berhati-hati, pastikan kenderaan berada dalam keadaan terbaik
diservis, dan buat kawan-kawan yang meninggalkan rumah, pastikan segala punca elektrik telah pun dimatikan dan dikunci supaya kita dapat mengelakkan sebarang keadaan yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. PBK 1 Ahmad Ridwan bin Azhar selaku Pegawai Operasi di Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada anggota yang bertugas, selamat menjalankan tugas, utamakan keselamatan dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PB 18968 Fisul mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga dan kawan-kawan. Semoga raya tahun ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita semua. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua umat Islam, saudara-mara, family dan semua sahabat lah. Okay. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Oke guys, selamat pagi. Salam sejahtera. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua umat muslim di dunia, di Malaysia dan kepada Jabatan Bomba, dan tidak lupa juga kepada pasukan Alpha Group yang bertugas pada hari ini. Selamat menyambut Hari Raya maaf zahir dan batin. Dadah. Assalamualaikum. Saya Hazrul Mizan yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada family yang berada di kampung. Memohon maaf kerana saya tidak dapat balik raya pada tahun ini, dan juga rakan-rakan yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PB 19054 Abdul Muhaimin bin Cik Aziz bersama keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1446 Hijrah kepada semua umat Islam yang menyambut Aidilfitri pada hari ini, dan terutamanya kepada ahli keluarga saya dan juga sanak saudara saya. Mohon maaf tidak dapat beraya bersama. Mungkin insya-Allah tahun depan ataupun tahun seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih. Bye. 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 Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat Hari Raya kepada member-member dan kepada semua yang mengenali diri saya. Maaf zahir batin, minta maaf keluarga di kampung tak dapat balik raya. Saya Rusli bin Muhammad dari Balai Bomba Cyberjaya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Maaf kepada family tidak dapat bersama Hari Raya untuk tahun ini kerana bertugas. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua teman-teman Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum. Minta maaf semua kepada keluarga di kampung, anak demo di sini bertugas untuk menjaga keamanan negara. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya semua. Saya PBK 2 KUP Muhammad Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Oi, tak balik raya. Mana balik raya? Kita bertugas kan time raya. Ucapan raya sikit. Ucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua yang bertugas pada hari raya dengan ucapan Bangla pun tahu cuti lah time raya. Orang ni kerja apa benda? Kau ni tak pernah serius ah. Selamat raya. Tak apa cakap. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Saya PB Abdul Aziz bin Muhammad mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 2025 kepada sahabat semua yang mengenali, mohon ampun dipinta. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada sahabat-sahabat, pada adik-beradik di kampung yang jauh di mata, dekat di hati. Semoga raya tahun ni walaupun jauh tetap ceria. Selamat Hari Raya. Polis, kau tak balik raya? Raya lah, sama je. Raya kita balik lah, apa dah.
Benda boleh balik, kita balik. Tak raya sama je. Janji boleh balik. Balik raya. Pada yang tak balik raya tu pandai-pandai pada muka kau. Ini balik raya. Itu je ucapan saya. Itu je. Kadang-kadang kalau orang kata tak nak balik raya tu pulang atas diri sendiri. Tapi orang kata kalau boleh balik raya tu baliklah. Ingatlah orang-orang tersayang, pulanglah di kampung halaman. Kecuali kalau tak ada kampung tu tak boleh buat apa. Ucapan orang boleh lain macam. Pokok kita makan dulu. Kita tumpang raya dekat balai bomba ni. Sebab balai polis hari ni dia tak buat lagi makan-makan. Esok baru buat. Nanti jemput InsyaAllah. Scan daripada saya. Orang yang nak balik raya esok. Kami dari pasukan Alpha, Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya mengucapkan Selamat Hari Raya Buat rakan-rakan dan kawan-kawan yang meninggalkan rumah dan dikunci supaya kita dapat mengelakkan Keluarga dan kawan-kawan, semoga raya itu Jom balik. Dekat sesuatu. Raya, yeay. Makan-makan. Raya, Kita makan bersama dengan ayam dan kaki ayam dan nasi ayam. Pagi raya makan kuih raya lah. Kuih apa tu? Coklat. Almond salmon lah. Almond London. Bukan almond salmon. Almond cyber ni. Ya. So guys, alhamdulillah sampai sinilah video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video Ijat di pagi raya dan bersama-sama dengan rakan-rakan tugas yang tak dapat balik raya. Yang penting terima kasih sebab bagi duit raya dengan hamper tadi. Terima kasih banyak-banyak, membuatkan kita orang rasa happy walaupun sedih di pagi raya ni. So guys, kat sini Ijat nak ucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada family Ijat di kampung. Ibu ayah minta maaf adik tak dapat balik raya tahun ni. InsyaAllah lagi 2-3 tahun kalau turn ni adik dapat balik raya, adik akan balik raya, sambut raya bersama-sama dengan family, okey, kepada isteri dan anak-anak. Selamat Hari Raya. InsyaAllah balik daripada kerja nanti kita sambut raya, okey. Nanti baba bagi duit raya, okey. So terima kasih banyak-banyak. Teruskan support Ijat Celoreng. Selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Bye. Assalamualaikum.